Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus Ashraf daripada DUP 1B, iaitu daripada jurusan Diploma Pelancongan. So, apa yang saya nak cakap hari ini adalah tentang permainan tradisional orang Cina. So, basically, ini dia. Nama diberi adalah Capte. Capte ni adalah satu permainan bagi kanak-kanak lelaki yang tengok bawah ni dia flat, dia rata dan menggunakan bulu ayam sebagai medium untuk pembuatan alat permainan ni. Okey, jadi sebentar lagi korang akan nampak dan lihat sendiri cara nak main Capte ini. So, let's go. Hold up, wait a minute. Jom, sabar. Sebelum kita lihat macam mana permainan ini dimainkan, saya akan ceritakan sedikit sejarah wujudnya permainan ini. So, permainan Capte ni dia bermula sekitar 1000 tahun yang lalu di zaman dinasti Tang di China. Pada waktu itu, permainan ini dikenali sebagai Jianzi dan dimainkan dengan cara yang hampir sama seperti sepak takraw, di mana pemain menendang bulu untuk memastikan ia tidak jatuh ke tanah. Pada zaman itu, Jianzi lebih dilihat sebagai latihan fizikal dan aktiviti riadah. Capte ini mula mendapat populariti di Malaysia bermula pada abad ke-19 dan menyebar ke negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Thailand, Indonesia dan Filipina. Walaupun terdapat berbagai variasi dalam cara permainan ini dimainkan, prinsip asasnya tetap sama, iaitu menjaga bulu dari jatuh ke tanah dengan menggunakan kaki, lutut atau kepalanya. So, mari kita lihat macam mana sebenarnya permainan ini dimainkan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, hai. Kat sini kita orang akan cakap pasal baju tradisional Cina, dan kat sini kita ada dua contoh. Satu ni hanfu untuk lelaki dan satu lagi hanfu untuk perempuan. Okay, dan hanfu ni dia dikategorikan beberapa bentuk lah. Contoh ini untuk hanfu lelaki dia lebih kurang macam jubah, dan kalau untuk hanfu perempuan pula dia kita ibaratkan macam baju dan skirt lah macam tu, untuk atasan dengan bawahan. So, itu sahaja daripada grup komuniti Cina. Sekian, terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bye.